maka pada semua penonton, akhlak dan etika merupakan teras pada pembentukan manusia yang berperadaban. Dalam konteks falsafah moden, akhlak dan etika tidak sekadar berkisar kepada peraturan moral, tetapi juga kepada sistem nilai yang menentukan arah dan tujuan hidup manusia. Jadi, apabila kita membicarakan tentang akhlak dan etika, kita sedang membicarakan dua perkara yang menjadi asas kepada pembentukan insan dalam dunia falsafah. Kedua-duanya berkait rapat dengan persoalan moral, iaitu apakah yang baik dan buruk, serta bagaimana manusia harus bertindak terhadap sesuatu perkara. Dari segi etimologi, akhlak berasal daripada perkataan Arab iaitu khuluq yang bermaksud perangai, tabiat atau kelakuan yang mencerminkan kepribadian seseorang yang lahir daripada hati yang bersih. Dalam Islam, akhlak bukan sahaja berkait rapat dengan hubungan sesama manusia, tetapi juga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan alam di sekeliling manusia. Sementara itu, etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang bermaksud adat atau moral. Dalam falsafah barat, etika membincangkan prinsip tindakan manusia, iaitu sama ada tindakan itu benar atau salah berdasarkan rasional ataupun tanggungjawab moral. Pemikiran barat seperti Aristotle memperkenalkan konsep virtue etik, iaitu kebajikan moral yang membawa kepada kebahagiaan tertinggi ataupun eudaimonia. Menurutnya, manusia mencapai kebaikan apabila hidup secara bersederhana dan seimbang, tidak berlebihan dan tidak secara berkurangan. Namun, pemikiran moden seperti Immanuel Kant menolak idea kebahagiaan sebagai tujuan moral. Bagi Immanuel, tindakan moral mesti dilakukan berdasarkan kewajipan dan niat baik ataupun goodwill, bukan kerana ganjaran. Sebaliknya, dalam falsafah Islam, akhlak berasaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditekankan, di mana manusia harus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang harus semua manusia mempunyai. Semua nilai baik berpunca daripada wahyu dan ajaran Rasulullah SAW. Akhlak tidak diukur berdasarkan logik semata-mata, tetapi berdasarkan niat, keikhlasan dan ketundukan kepada syariat Islam. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan perkara kebaikan tanpa paksaan. Inilah perbezaan utama antara etika barat dan akhlak Islam, iaitu berasas daripada sumbernya yang berbeza. Etika barat berpaksikan rasional, sementara akhlak Islam berpaksikan iman dan wahyu. Jika kita lihat dunia moden hari ini, perkembangan sains dan teknologi tidak disertai dengan kemajuan akhlak. Berlaku banyak keruntuhan akhlak dalam kalangan manusia. Manusia semakin canggih tetapi moral semakin longgar. Maka di sinilah pentingnya pendidikan falsafah akhlak. Hal ini bertujuan untuk membina insan berilmu yang beradab, bukan hanya bijak tetapi juga berhikmah. Baiklah, terima kasih kepada panel 1 kerana telah memberi penjelasan yang sangat mendalam. Baiklah, di sini saya boleh rumuskan bahawa kita dapat fahami yang akhlak ini bukanlah sekadar tingkah laku, tapi ia merupakan satu asas falsafah kehidupan yang menentukan arah moral manusia. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada panel yang kedua. Saya menjemput panel yang kedua, iaitu saudara Afizah, untuk membincangkan isu yang sering kita hadapi hari ini, iaitu
riwayat Bukhari dan juga Muslim. Untuk memenuhi isu sosial, pendidikan moral tidak boleh bersifat teori semata-mata. Ia mesti diterapkan melalui teladan, pembiasaan dan juga pembimbingan rohani. Ibu bapa, guru dan masyarakat memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak generasi muda. Program seperti khidmat masyarakat, sukarelawan dan latihan kepimpinan berasaskan nilai perlu digiatkan agar pelajar tidak hanya pandai tetapi juga berjiwa kemanusiaan. Isu sosial bukanlah tanda kegagalan sepenuhnya sistem pendidikan, tetapi tanda bahawa kita perlu mengimbangi antara ilmu dan adab. Tanpa akhlak, kemajuan menjadi racun. Dengan akhlak, kemajuan menjadi rahmat. Baiklah, terima kasih kepada panel 2 atas kupasan yang telah menyentuh jiwa dan realiti masyarakat kita pada hari ini. Benar seperti yang disebut oleh panel 2 kita sebentar tadi, iaitu kemajuan tanpa nilai akan melahirkan manusia yang hilang arah. Baiklah, sekarang saya menjumpa panel ketiga kita, iaitu Saudari Faris, untuk mengupas topik hari kita, iaitu bagaimana akhlak dan etika boleh menjadi asas kepada keamanan sejagat dan mengkaitkannya dengan gagasan Peace and Road to Vital Mind. Terima kasih kepada saudari moderator. Apabila kita berbicara tentang keamanan, ramai melihatnya hanya sebagai ketiadaan peperangan. Namun, dalam falsafah akhlak ini, keamanan ialah hasil kesejahteraan dalaman manusia. Manusia tidak akan mencapai kedamaian luaran selagi hati mereka penuh dengan kebencian, kezaliman dan ketidakadilan. Gagasan Peace and Road to Baitul Maqdis membawa mesej yang besar kepada dunia, iaitu bahawa keamanan sejati hanya boleh dicapai melalui akhlak dan keadilan moral. Baitul Maqdis bukan sekadar lokasi yang suci, tetapi simbol kepada perjuangan kemanusiaan dan nilai sejagat. Dalam konteks ini, falsafah akhlak mengajar kita bahawa setiap manusia mempunyai tanggungjawab moral untuk menegakkan kebenaran dan menolak penindasan. Falsafah Islam menekankan bahawa keamanan bermula dari diri yang beriman dan beradab. Individu yang berakhlak baik akan melahirkan keluarga yang harmoni, masyarakat yang adil serta negara yang aman. Sebaliknya, apabila manusia mengabaikan etika seperti menipu, zalim dan tidak menghormati hak orang lain, maka hancurlah keamanan sejagat. Dalam konteks global hari ini, dunia menyaksikan pelbagai konflik, penindasan dan ketidakadilan. Semua ini berpunca daripada kehilangan nilai moral dan empati. Oleh itu, pembinaan keamanan dunia harus kembali kepada pendidikan akhlak sejagat, mendidik manusia menjadi berani untuk berlaku adil, bersikap empati dan berfikir secara etis. Kita semua bertanggungjawab memainkan peranan kecil dalam membina keamanan ini. Melalui akhlak dan etika, kita belajar menghormati perbezaan, menghargai kemanusiaan dan memupuk lebih kasih sayang. Itulah sebenarnya makna falsafah Peace and Road to Baitul Maqdis, iaitu perjalanan rohani menuju kesejahteraan dan keamanan seluruh insan. Baiklah, terima kasih kepada panel 3 kita kerana memberi pandangan yang bernas dan mendalam. Baiklah, dapat saya simpulkan di sini bahawa akhlak dan etika bukan sahaja berfungsi sebagai panduan moral, tetapi ia juga merupakan suatu asas dalam membentuk peradaban dan keamanan sejagat. Dalam konteks pendidikan falsafah, pendekatan berasaskan nilai sangat penting bagi melahirkan generasi yang berilmu, beriman dan berakhlak. Baiklah, benar kata saudari Adli, jika kita meneliti sejarah peradaban manusia, keruntuhan moral sering menjadi punca kepada kejatuhan tamadun. Tanpa nilai, teknologi dan ilmu hanya akan membawa kepada kemusnahan. Etika moden juga perlu diolah agar selaras dengan prinsip kemanusiaan, sejagat dan nilai spiritual. Kita mesti memupuk kefahaman bahawa akhlak bukan sekadar urusan agama, tetapi keperluan universal. Dan
membicarakan tentang akhlak dan etika dalam konteks belajar zaman kini, kita harus melihat realiti bahawa pelajar bukan sahaja menghadapi cabaran tradisional seperti disiplin dan sikap, tetapi juga menghadapi dunia digital, iaitu pengaruh rakan sebaya serta perubahan budaya yang sangat cepat. Sebagai contoh, di Malaysia telah dilaporkan satu insiden di mana seorang murid sekolah rendah yang didakwa dimalukan oleh guru di hadapan rakan-rakan dan videonya tular dalam media sosial. Meskipun dalam kes tersebut guru menjadi subjek, tetapi ia menunjukkan bagaimana situasi pendidikan hari ini sangat rentan terhadap kehilangan adab dan etika profesional di samping kekurangan penghormatan antara murid dan guru. Dalam konteks murid yang biadab dengan guru pula, kita melihat fenomena seperti kurangnya penghormatan terhadap guru sebagai figura autoriti dan teladan, penggunaan bahasa kasar atau sikap hingga mentaati arahan guru sangat sering sekali terjadi pada masa kini. Sikap individualistik yang menolak nilai kerjasama, hormat menghormati dan tanggungjawab sosial, dan yang paling membimbangkan apabila teknologi dan media sosial memperkuat budaya viral yang merendahkan atau mempersenda guru dan institusi pendidikan secara terbuka. Baiklah, dari sudut falsafah, akhlak bukan sekadar set peraturan, tetapi pembentukan hati dan jiwa yang menghargai kebaikan, hormat tanggungjawab dan kejujuran. Bila belajar hanya diajar buat kerja dan lulus, tetapi tiada penekanan kepada bagaimana melakukan dengan adab, tanggungjawab dan niat yang baik, maka terjadilah manusia yang pandai tetapi bukan insan yang beretika. Oleh itu, bagaimana kita ingin memastikan bahawa pelajar zaman kini memahami bahawa menghormati guru itu adalah sesuatu hal yang penting, bukan kerana puasa atau kerana takut dengan guru, tetapi kerana nilai akhlak yang mendasari hubungan antara insan. Dari sudut pendidikan falsafah akhlak harus memasukkan elemen seperti kesedaran diri, iaitu pelajar perlu sedari bahawa sikap mereka terhadap guru akan membentuk budaya sekolah dan masyarakat pada satu masa akan datang. Selain itu, pelajar juga perlu mempelajari tentang empati, iaitu pelajar perlu memahami bahawa guru merupakan insan dengan perasaan dan tanggungjawab yang perlu digalas. Dan pelajar juga perlu mempunyai teladan, iaitu di mana guru dan ibu bapa harus menunjukkan nilai yang perlu pelajar terapkan, tidak sahaja di sekolah tetapi juga di rumah dan di mana-mana sahaja mereka berada. Baiklah, refleksi saya terhadap teknologi. Bagaimana media sosial boleh digunakan untuk memperkuat nilai positif atau sebaliknya untuk merendahkan maruah insan orang lain. Pada pendapat saya, pembinaan komuniti sekolah yang beretika, iaitu sekolah bukan hanya pusat pengajaran tetapi ruang membentuk karakter dengan membina asas akhlak dan etika yang kukuh. Kita boleh menangani isu murid biadab terhadap guru dengan mengembalikan budaya hormat menghormati dalam